Bab mansukhnya firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Akwa' katanya, bila turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bila turun ayat itu kepada orang yang yutiqunahu, ada beberapa maknanya. Salah satu maknanya yang mampu mengerjakannya, satu lagi makna dia tidak mampu mengerjakannya. Makna yang ketiga, mampu mengerjakannya tetapi dengan berat sekali. Boleh dia bayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin. Kata Salamah, bila turun ayat itu, sesiapa di antara kami yang hendak berbuka, yang tidak berpuasa, boleh dengan dia membayar fidyah sahaja, tak payah puasa. Puasa pun boleh, tak usah puasa pun tak apa, bayar fidyah. Sehinggalah turun ayat selepasnya, maka ayat yang selepasnya itu memansuhkannya. Ayat selepasnya iaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, dan seterusnya. Dalam ayat itu ada faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Berdasarkan ayat itulah ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun dimansuhkan. Ini bab mansukhnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dalam bab selepas ini Imam Abu Daud buat pula tajuk ayat tadi tidak mansuh. Maksudnya Imam Abu Daud nak kemukakan dua hujah yang berbeza kepada dua golongan, dua kumpulan. Ada yang mengatakan ini mansuh, ada yang mengatakan tidak mansuh. Dan satu lagi, Imam Abu Daud nak ayat bahawa istilah mansuh itu dia lebih luas lagi daripada makna mansuh di sisi mutaakhirin. Mana istilah mansuh dalam penggunaan ulama-ulama mutaqaddimin di kalangan sahabat ke apa tu, dia lebih umum lagi daripada makna mansuh seperti yang dipakai oleh ulama-ulama mutaakhir. Li Syekh wal Hublah, bab yang kedua tu nak menceritakan pada asalnya boleh berlaku hak tidak perempuan mengandung, hak tidak tua, hak biasa-biasa ni pun boleh juga. Dia peringkat awalnya nak puasa pun boleh, tak si puasa pun boleh. Boleh berlaku. Hak kata mansuh tu, mansuh untuk semua tu, umum tu. Mansuh sebahagian. Hanya tinggal sebahagian lagi yang tidak dimansuh. Mana sebahagiannya masih terpakai lagi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu masih lagi boleh dipakai oleh orang tua, orang mengandung, orang menyusu dan lain-lain. Boleh pakai lagi. Jadi ini bermakna dalam istilah mutaqaddimin ini nasakh dengan arti takhsis pun boleh juga. Ada berlaku. Takhsiskan umum. Kalau sebelum pada tu 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu umum belaka boleh. Nak puasa pun boleh, tak mampu pun tak saya puasa pun boleh. Di peringkat awalnya puasa bulan Ramadan tu lagu itulah hukumnya. Nak puasa boleh, tak saya puasa pun boleh. Cuma kalau tak puasa kena bayar fidyah, beri makan kepada seorang miskin, itu saja. Semua boleh. Itu umum. Jadi umum itu dikhususkan, mana dihadkan. Sebahagiannya tak boleh. Kalau mampu dia kena puasa, tak boleh nak bayar fidyah, tak ada pilihan lagu tu. Tetapi kepada sebahagian lagi masih ada lagi pilihan. Itulah disebutkan dalam bab yang kedua. Untuk orang tua, untuk yang mengandung dan sebagainya masih boleh lagi. Lagu ni orang panggil dalam istilah usul fiqhnya umum makhsus. Mana ayat tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu ayat umum. Umum itu dikhususkan, dihadkan, tidak seluas-luasnya seperti makna asal. Dikhususkan dengan orang tua tak apa, orang tu tak apa boleh lagi. Tidak kata mansuh semua sekali. Dia ada 2-3 perkara. Mansuh dengan makna mansuh semua sekali. Yang kedua, tidak mansuh langsung lah ayat tu. Yang ketiga, sebut saja mansuh, nasakh seperti Imam Abu Daud sebut ni, tapi sebenarnya nasakh itu bukan dengan makna nasakh sungguh seperti dalam istilah mutaakhirin. Nasakh ini dipakai dengan istilah ulama mutaqaddimin, iaitu dengan arti boleh jadi umum yang dikhususkan itu orang panggil mansukh juga. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun itu mansukh dengan arti dia tu umum, makna dia telah dihadkan, ditakhsiskan. Itu mansukh juga dalam istilah mutaqaddimin. Tapi dalam istilah mutaakhirin orang tak panggil mansukh lagu tu. Orang tak panggil mansukh. Kalau mansukh ni mansukh semua. Ibnu Abbas kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu dia sebut nasakh juga. Imam Abu Daud guna perkataan nasakh juga. Tapi nasakh ni bukan tepat dengan istilah mutaakhirin dah. Ni nasakh dipakai dengan istilah ulama mutaqaddimin. Sebab apa? Ayat tu tidak masuk 100% dah. Cuma hak terbuka sangat. Boleh berlaku siapa-siapa orang hak mampu puasa pun boleh juga tak puasa. Hak tu saja.
kalau nak kata mansuh. Tapi dari segi istilah sebenarnya nak kata mansuh tak tepat itu. Orang panggil umum maksus oleh Guti. Umum maksud dalam istilah mutaqaddimin, dia masuk dalam bab nasah juga. Dia masuk dalam bab nasah juga. Ini ramai orang tidak faham. Sedangkan ulama-ulama yang belajar cara hadis, aliran hadis, dia faham benda tu. Dia faham. Ada satu istilah nasah bukan tepat kalau kita nak pakai dengan istilah ulama usul mutaakhirin, tak sesuai. Kecuali kita kena kata ini istilah zaman dulu, istilah mutaqaddimin. Dia tidak semesti nasah dengan makna mutaakhirin. Kenapa hal lagu? Kesimpulannya, ayat dekat-dekat ni daripada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu, terus wa alal ladzina yutiqunahu, lepas tu faman syahida minkumus syahra falyasum. Semua ni kalau kita perhati perintah Allah ataupun anjuran Allah kepada tiga macam orang. Yang pertama, orang yang bermukim, yang sihat sejahtera, wajib atasnya berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit atau bermusafir, diharuskan kepada mereka berdua tidak berpuasa dengan kena qada lah. Dan yang ketiga, orang yang boleh berpuasa tetapi susah, beratlah dia nak puasa dengan sebab sesuatu perkara yang kiranya tidak akan hilang lah, seperti tua ataupun sakit teruk. Mereka berdua, orang macam ni, boleh tak puasa dan boleh bagi makan untuk tiap-tiap hari dia tidak puasa tu kepada satu orang miskin. Begitu juga dengan perempuan yang mengandung dan menyusu, mereka pun boleh buat lagu itu juga. Ayat ini terus sebagai ayat yang muhkamah, tidak mansuh. Salamah bin Al-Aqwa' kata bila turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, iaitu sesiapa yang nak tak saya puasa boleh dia bayar fidyah saja. Sehingga turun ayat selepasnya, iaitu syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, dan dalam ayat itu juga ada faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka ayat selepas ni memansuhkan ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kebanyakan ulama di kalangan sahabat faham gitulah. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata khalafa fi dzalika Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini tidak sependapat dengan orang lain. Dia kata ayat ini muhkamah. Ayat ini bukan mansuh, tapi dikhususkan dengan orang tua dan lain-lain seumpamanya. Hak Imam Abu Daud sebut tu, orang menyusu, orang mengandung, apa tu, itulah seumpamanya tu. Hak tu tetap dipakai, tak ada mansuh. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dengan itu, sesiapa di antara mereka yang hendak membayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin, dia boleh buat begitu dan puasanya sempurna. Yang ni pahala puasanya tu diperolehinya juga. Lepas itu Allah SWT berfirman, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Sesiapa yang nak memberikan lebih kepada seorang miskin dengan sukarela dia, itu lebih baik lagi kepadanya, dan puasa kamu itu lebih baik lagi bagi kamu. Dan Allah SWT berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang sempat dengan bulan itu, yang ni bulan Ramadan yang tersebut sebelum tu, dia hendaklah berpuasa di bulan itu. Sesiapa yang sakit ataupun dia dalam perjalanan, ini bermusafir, jika dia tidak berpuasa pada siang harinya, boleh juga dia buat begitu. Cuma dia kena gantikan puasanya itu pada hari-hari yang lain. Walaupun orang itu tak puasa, dia dapat pahala puasa juga kalau dia bagi fidyah, ya, syaratnya bagi fidyah di peringkat permulaan. Jadi hak tu mansuh. Kalau dengan makna mansuh separuh, hak lagi boleh pakai lagi, orang-orang tertentu boleh pakai lagi, itu boleh terima lagu tu. Tidak kata tak boleh pakai langsung, siapa pun tak boleh pakai. Tidak, boleh pakai lagi. Sesiapa yang nak rela memberi lebih lagi daripada tu, daripada beri kepada seorang miskin, boleh, tu molek lah, lebih molek pada dia, boleh pahala banyak. Tapi kalau puasa tu lebih molek, dia peringkat-peringkat je. Kamu puasa tu lebih molek lagi kepada hak mampu je lah. Daripada peringkat mula-mula, boleh. Tak ada kata molek. Kalau tak molek, boleh kedua-dua. Peringkat yang kedua, kalau puasa molek untuk kamu, tapi masih boleh lagi nak bagi fidyah. Cuma Allah SWT telah menyatakan hak ni lebih molek. Lepas tu faman syahida minkumus syahra falyasum, habis tu. Tidak bukan sekadar lebih molek saja, wajib kena puasa kalau mampu. Hak tidak mampu tu teruslah dengan keadaannya dia bayar fidyah sajalah. Begitu ayat tu nak teratur molek. Orang yang mengandung, orang yang memberi susu ni tidak sakit kalau nak kira hak tu, kecualinya siapa-siapa sakit ataupun dalam perjalanan. Dua tu je. Hak bolehnya tak puasa selepas perintah wajib puasa tu. Hak mengandung, hak menyusu ke apa ni, nak kata gak, dia musafir, tidak, dia sakit, tidak sakit,
Tapi Ibnu Abbas faham dia termasuk di dalam sakit. Sebab dari segi sakit ni, kalau sakit sikit-sikit tidak mudarat, masih wajib lagi. Sakit sekali mudarat kalau dia puasa. Jadi orang yang mengandung pun begitu juga keadaannya. Mana mudarat tu ambil kira mudarat dia. Jadi dari segi ilatnya sama. Sebab itu dia kata ni pun termasuk dalam waktu juga. Seolah-olahnya Tuhan sebut sakit sini adalah satu kiasan kepada keadaan di mana kalau seseorang berpuasa dia memudaratkan. Tak kira lah, tidak semesti sakit. Memudaratkannya diri sendiri, memudaratkan orang lain. Dalam hadis sebut, Abu Daud katakan memudaratkan anak mereka berdua. Tuan tu tak mudarat mak tu, tapi kalau mudarat anak pun ambil kira, boleh dia tidak berpuasa. Jadi dua orang ni masuk bawah itulah rukhsah iftar, mana boleh tak puasa. Lepas tu ada riwayat daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Tuhan kurangkan daripada orang yang bermusafir ni separuh sembahyang, hak jadi 2. Dan daripada orang yang mengandung, menyusu, Tuhan kurangkan puasa. Mana tak apa dia tidak berpuasa, tapi dia kena qada. Mengikut Imam Abu Hanifahnya, kalau dia tak puasa pun dia kena qada lah mula, tapi tak kena bayar fidyah. Mengikut Imam Abu Hanifah. Syafi'i kata orang yang mengandung, orang yang menyusu, kalau tak puasa, selain daripada dia kena qada, dia kena bayar juga fidyah. Untuk tiap-tiap hari dia tak puasa tu kena bayar 1 cupok gandum. Mana Syafi'i kena 2, qada lagi, fidyah lagi. Hanafi kata dak, qada saja. Masalah ni sebenarnya khilaf dah di kalangan sahabat dan tabi'in. Ada diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu dan Hasan Basri, mereka suruh orang mengandung dan menyusu ni qada saja, tak payah bayar fidyah. Inilah orang Hanafi pegang. Ada diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan Mujahid, orang mengandung dan menyusu ni kena qada dan juga kena bayar fidyah. Khilaf, tengok khilaf di kalangan sahabat lagi. Ni lah pegangan Syafi'i. Apa hujahnya? Firman Allah SWT, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kepada orang yang tidak mampu atau mampu tapi susah, berat, bayar fidyah, iaitu beri makan kepada seorang miskin. Orang yang mengandung dan menyusu, dia boleh juga puasa tapi beratlah. Dia termasuk di bawah ayat ni lah. Dengan sebab itu dia kena bayar fidyah. Dia termasuk dalam ayat tu. Orang yang mampu tapi berat, susah. Jadi orang yang mengandung dan menyusu ni pula itu juga, nak kira. Jadi termasuk bawah ayat ni, jadi kena bayar fidyah saja. Ni. Lepas tu hak qada tu mana? Hak qada tu tadi. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia pegang situ. Dia pegang kedua-dua ayat. Ni dia pegang kena bayar fidyah. Ayat ni hak kena qada tu, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia pegang tu. Jadi dia berdua-dua je. Orang Hanafi pula pegang firman, faman kana minkum maridan. Al-ayah, Allah SWT mewajibkan ke atas orang sakit qada. Kalau siapa-siapa tak apa, kena bayar fidyah pula. Bermakna dia menambahkan daripada nas. Nas tu ayat kena fa'idatun min ayyamin ukhra sahaja. Ganti ya, qada aja. Bukan mana ada fidyah sini. Dia pegang tu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dia pakai hadis tadi itu untuk orang tua lah apa. Itu saja. Tak boleh nak tambah daripada nas ni kecuali dengan dalil. Dalil tak ada sini kata dia. Dia tak terima lah tadi. Tapi kalau mengikut Imam Malik, orang tua pun kalau dia tu tidak mampu berpuasa, bukan sekadar dia tidak kena qada, fidyah pun tak payah bayar. Sebab apa? Tak ada sebab yang mewajibkan dia berpuasa. Nak puasa-puasa ni dia mampu dan dia tidak mampu. Tak ada lah. Dan bila tak ada, apa yang kena bayar pula nya? Dan tak ada syarat. Kemudian bab orang yang mengatakan hiya muthbatah li syekh wal hubla. Bila Imam Abu Daud buat gini, maknanya dia nak ayat dia terima lah waktu tu. Ayat ni bukan mansuh. Ia mana masih boleh dipakai. Boleh dipakai itu bukan untuk orang tua saja. Orang mengandung ke apa-apa boleh juga. Dan Ibnu Abbas kata ayat masih lagi terpakai untuk perempuan yang mengandung dan menyusu.